Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jenis penyakit pastinya ada penawarnya, melainkan kematian. Kita tidak boleh lari daripada ajal maut. Walaupun doktor kata ubat ini boleh menyembuhkan, kita tahu kalau kita sembuh pun bukan bererti kita dapat elak dari kematian. Orang yang sihat sekalipun tidak pernah berjumpa doktor, bukan bererti mereka kalis kematian. Mereka boleh hindari ajal maut. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Allah meletakkan kita dalam satu keadaan mungkin kita sakit kerana Allah sayang kita. Bila kita sakitlah kita ingat mati, kita ingat Allah, kita ingat akhirat. Tapi kalau kita sihat, belum pasti kita ingat mati, dan belum pastinya kita tidak akan mati, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bagaimana kita mati, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang sempat bersyahadah sebelum kita meninggal dunia, sempat beramal soleh, bertaubat sebelum kita meninggal dunia, tak kiralah sihat ataupun sakit.